Tak tahulah polis punya ke apa, tak tu terbalik 2 biji lori tu. Dengan lori pasir. FLU dengan lori pasir. AKN 4674 semuanya. AKN. Itulah di media sosial, beberapa gambar dan video memaparkan insiden kemalangan melibatkan sebuah lori pasukan simpanan Persekutuan FRU dan lori muatan batu di Jalan Cikus, Sungai Lampam, Teluk Intan Perak pagi tadi. Menurut makluman terkini, kemalangan tragik itu mengorbankan 9 nyawa termasuk 8 anggota FRU dari Unit 7 dan seorang pemandu lori muatan batu. Difahamkan, lori FRU tersebut membawa 18 anggota termasuk pemandu dan penumpang dalam perjalanan pulang ke Ipoh selepas menamatkan tugasan kawalan di bawah Op Chariot di Teluk Intan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sayani Saidon berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada pukul 8.54 pagi dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Teluk Intan segera digerakkan ke lokasi. Setakat ini seramai 9 orang disahkan maut, termasuk pemandu lori muatan batu yang sebelum itu dilaporkan parah, katanya. Menurut Ketua Polis Daerah Hilir Perak, ACP Dr. Bakri Zainal Abidin, 8 anggota FRU maut di lokasi kejadian manakala seorang lagi meninggal dunia ketika menerima rawatan di hospital. Beliau menambah bahawa semua mangsa maut dibawa ke Hospital Teluk Intan untuk dibedah siasat, manakala siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kemalangan dipercayai berlaku apabila lori FRU bertembung secara berdepan dengan lori muatan batu, menyebabkan sebahagian besar anggota tersepit dalam kenderaan yang remuk teruk. Setakat ini, identiti semua mangsa yang maut masih belum didedahkan. Tak tahulah polis punya ke apa, tak tu terbalik 2 biji lori tu. Tengok tu, ya Allah. Polis kan di sana. Dengan lori pasir. FLU dengan lori pasir. AKN 4674 semuanya. AKN 4674. AKL 4674. FRU. FRU lah. Bas FRU. Sama lori pasir. FRU. Kau-kau lah. Kau-kau lah. FRU. Sama lori pasir. FRU. Kau-kau. Tengah jalan. Tak tahulah polis punya ke apa, tak tu terbalik 2 biji lori tu. Tengok tu, ya Allah. Polis kan di sana.